tiba-tiba terjebak dalam satu obsesi untuk memperisterikan Puteri Gunung Ledang. Ini bukan cinta pandang pertama, saudara. Ini lebih kepada keinginan untuk mengukuhkan legasi. Macam bila kita nak update sistem operasi, mesti nak versi paling terbaru, paling canggih. Sekarang, cuba bayangkan. Anda seorang raja dikelilingi penasihat, tentera, rakyat. Tetapi satu bisikan tentang kecantikan seorang puteri mampu menggoyahkan fokus anda. Sultan Mahmud tak terkecuali. Dia melihat perkahwinan dengan sang puteri sebagai shortcut untuk melonjakkan status Melaka ke tahap tertinggi seperti orang kini obses dengan teknologi quantum leap. Now, you might be thinking, adakah Sultan Mahmud benar-benar jatuh cinta atau sekadar ingin menang dalam perlumbaan kuasa? Jawapannya mungkin kedua-duanya. Cinta pada tahap ini. Jadi alat politik macam firewall yang boleh jadi pelindung, boleh juga jadi penghalang. Let me share. Sejarah mencatat Sultan Mahmud bukan satu-satunya raja yang pernah tergila-gilakan wanita misteri, tapi bagi baginda, kehendak hati menjadi drive utama mengatasi logik dan kebijaksanaan. Baginda bersedia menggadaikan apa saja demi impian itu. Konflik bermula apabila keinginan peribadi bersaing dengan kepentingan negeri. Di sinilah kisah Puteri Gunung Ledang mula bertukar menjadi ujian sebenar buat Sultan Mahmud antara cinta, kuasa dan ego seorang raja. Sekarang, bayangkan anda Tun Mamat, utusan yang dipilih Sultan sendiri tugas anda. Mendaki Gunung Ledang, menempuh segala halangan untuk menyampaikan hasrat raja. Tapi ini bukan sekadar pendakian biasa. Gunung itu ibarat firewall fizikal dan spiritual, penuh dengan ancaman misteri dari binatang buas hingga makhluk gaib yang kononnya melindungi puteri. Bagaimana Tun Mamat dan rombongan menempuh cabaran ini, mereka bagaikan data paket yang mesti melalui pelbagai checkpoint sungai deras